Ada yang tak boleh. Akak sangat berhajat mengimpikan wajah-wajah bersih, hati-hati yang Allah lunakan kat tempat ini akan rasa bahagia dan pilih untuk bahagia. Dengan cara bagaimana? Ada tanya apa caranya? Baik. Dalam hidup kita ni, kita ada input, kita ada proses dan kita ada output. Ya. Kalau input kita belajar pedagogi, kurikulumnya dekat opsi ini dan prosesnya kita lalui tahun 1, 2, 3, biasanya outputnya nanti kita akan jadi doktor ke guru? Guru. Sebab itu input dan proses yang kita lalui, betul kan? Nak jadi apa saja. Kalau inputnya dia belajar tentang material jahitan dan prosesnya seperti khusus jahit, nanti dia keluar jadi apa? Bukan jahit ke jadi engineer? Bukan jahit, logik kan? Baik, sekarang cuba adik-adik semua muhasabah apa input yang kita berikan kepada akal kita, rohani kita, jasad kita dalam kita nak uruskan cara bercerita ni. Kalau inputnya selalu kita tengok di video ataupun video sonata ataupun video sepiar dalam TV dan prosesnya dia akan dipengaruhi oleh input tadi. Kalau di video bercerita pegang-pegang tangan dalam snow, ya, proses itu pun nak macam tu juga. Nak pegang-pegang tangan bawah pohon, pohon keladi, pohon tauge, rasa nak dating juga macam orang yang kita tengok selalu dating dalam filem-filem, bahkan dalam bacaan-bacaan yang kita baca. So ada-ada kat saya penting sangat adik cek sungguh-sungguh apa input adik sekarang ni. Kita lagi teruja nak dengar nasyid Ustaz Muhammad Hakim ke, ataupun kita lagi teruja nak dengar lagu-lagu black metal, lagu-lagu cerita-cerita berat, ya, cerita-cerita dari barat yang melaporkan kita. Jaga-jaga nanti dia akan bagi stres dekat tangan kita, dekat mata kita, dekat tindakan kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang kita bagi makan dekat akal kita, rohani kita. Seterusnya adik-adik, input yang kita nak cuba hadapkan pada malam ini supaya nanti prosesnya betul dan outputnya pun betul. Apa dia? Pertama, be the best Fardhu Muslim. You can build a great Fardhu Muslim. Adik nak kenal bagaimana pasangan adik nanti, cuba adik cek. Kalau sekarang adik bangun subuh pukul 7.30, jangan kecil nanti dapat pasangan bangun subuh pukul 7.31 minit pagi. Adik kurang dia biasanya. Kalau sekarang ya, adik suka apa dia? Adik suka bahan-bahan bacaan yang berlaku. Dia terkejut nanti pasangan kita pun jauh lebih berlaku bahan bacaan dia. Roh itu akan saling menarik bila ada keserasian. Tak kisahlah secara positif ataupun secara negatif. Kalau sekarang adik suka rempit buku malam-malam, biasanya adik akan bertemu dengan ramai minat rempit. Tak bertemu dengan anak ustaz, anak ulama, ya. Roh akan menarik, ya, bermagnet dengan hobi yang sama, selalunya minat yang sama, bacaan yang sama. Yang kedua ni, kenali kriteria sebelum CDA. Agak faham lah, kadang kita tengok CDA tu muka comel, baby face. Kita pun jenis yang minat orang baby face kan, ya. Tapi kita kena check, Nabi kita dah ajar, jangan kau pandang muka dulu, ya, keturunan dulu, harta dulu, tapi fazfar bizatin taliban sejadah. Pilih yang beragama, kamu akan beruntung. Dan kriteria ni tak boleh terlalu panjang sangat dan tak boleh terlalu mudah sangat. Dia kena rasyidah, sedang-sedang. Contoh ayah sangat dia kata, saya nak cari isteri kedua Syekh Al-Qaradawi. Payah kan? Ataupun presiden, saya nak cari isteri presiden
namanya Subai'ah Al-Aslamiyah. Dia baru kematian suami dalam keadaan dia sedang mengandung. Lepas dia melahirkan, habis pindah dia, habis nifas dia, ada seorang lelaki datang pinang dia, namanya Abu Sanabil. Tapi dia tengok Abu Sanabil ni macam tua je, rendah je. Dia tolak pinangan tu sebab sah esteem dia tinggi. Walaupun dia janda kematian suami, insyaAllah nanti akan datang jodoh yang lebih baik. Itu faham dia. So dia tak perlu nak rasakan diri sangat. Allah ada. Kita bergantung dengan Allah. Allah akan makbulkan apa yang kita hajatkan. Dan kena percaya. Ya? Seterusnya ada yang tak sayang pada Allah. Kita kena pegang fikrah say no to cinta maksiat. Kata Allah, al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Teman-teman kesayangan, ya, sahabat-sahabat karib pada hari itu, dia akan jadi musuh antara satu sama lain, kecuali orang yang takut kepada Allah. Itu fikrah, input yang kita nak pegang. Seterusnya, prosesnya bagaimana? Ustaz Rashid tadi, kita ada istikharah, kita ada istisyarah. Dan proses strategi yang boleh kita pegang, kita nak kongsi pada malam ini. Kita pegang strategi 3P. P yang pertama ialah pause. Bila kita ingat, kita suka kat siapa-siapa, mula-mula kena pause dulu. Pause. P-A-U-S-E, pause. Fikir dulu. Ya? Letak diri kita ini, ya? Di manakah kedudukan Allah dalam cinta kita sekarang ini? Aku sedang kejar cinta matlamat atau cinta Allah? Kalau betul aku kejar cinta matlamat, cinta aku kepada Allah itu mesti akan menghampirkan aku pada cinta matlamat. Bukan bahawa aku makin dia ke makin lama daripada cinta Allah. Pause. Muhasabah selalu. Hati yang muhasabah, dia akan ada kekuatan mujahadah. Dan Allah jamin, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Pause. P yang seterusnya ialah purity. Apa purity adik sekarang? Ya, kita sekarang dihukum yang mana nak nikah? Hukum makruh ke? Hukum sunat ke? Kena tengok. Ya? Kalau kita pujuk-pujuk mak abang kita nak nikah masa belajar, mak abang kita boleh kesian. Tapi kehidupan takkan kesian dengan kita ni. Susu baby tetap RM72.5 per setin yang berkualiti. Petrol tetap naik. Ya? Nak sewa rumah, dia tak akan kesian. Oh, ni pengantin baru bagi rendah sewa rumah. Tak ada, tetap tinggi. Ya? Ataupun kereta kita pun kesian tak kita wajib ganti baru. Kalau rosak nanti harga dia nak perbaiki. Tak ada, kereta tak nak rosak juga. Kehidupan sangat perlukan ekonomi yang kukuh. Dan kajian sekarang ni yang terbaru menunjukkan faktor utama perceraian ialah faktor ekonomi. Maka yang terbaik adik siapkan sungguh-sungguh ekonomi. Wajar yang the best, nikah dalam keadaan high class. Secara fikrahnya kata Profesor Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pernikahan yang baik itu ialah pernikahan yang tiada halangan daripada kedua-dua pihak. Dua-dua tak terpaksa. Tiada halangan daripada ibu bapa kedua-dua pihak. Tiada halangan daripada undang-undang. Tak nikah kasih yang kedua-dua fikir dia, sindikat dia. Dan tiada halangan daripada adat yang tak bersyaitan dengan syariat. Itu proses. Yang prioriti. Seterusnya P yang seterusnya ialah kita pergi. Bila dah ready, ada 7 cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita dan golongan salafus saleh. Maka ada masuk ke dalam buku cerita kelas. Kalau nak hurai macam sangat takut adik ngantuk semua. Ya. Dan kita ada proses merisik dalam Islam. Sekarang sama Facebook. Cuba risik Facebook dia. Kata-kata dia banyak mengukuh hayal ke, ataupun banyak memotivasikan. Ikhtilat pergaulan dia macam mana? Sebab kalau kita pilih orang yang datang, biasa bergaul bebas, bila kita ni
besar. Sebab cinta bukan pada kecil, cinta pada besar. Nak cinta kena buat betul-betul, jangan buat main-main. Jangan pancing si ikan ini, lepas tu lepaskan macam tu saja, permainkan dia. Allah mendengar. Nak dia, jumpa wali dia. Jangan permain-mainkan sesiapa. Takut nanti Allah pula permain-mainkan alam rumah tangga kita nanti. Penuh rasa tak puas hati, penuh rasa nak cari yang lain pula. Lepas tu tak terbalance, tak tertangguh. Akhirnya sampai bila-bila pun macam itulah kehidupannya. Tak merasai satu cinta yang betul-betul high class. Pilih yang nak, pilih yang cara bagaimana. Cara Islamnya, akan simpulkan ya. Inputnya kena betul, prosesnya kena betul. Ada 3 P kat situ. Dan outputnya, bila input betul, proses betul, kita akan dapat rasa cinta VVIP, cinta yang meletakkan Allah nombor 1. Bila ada pasangan, ada anak-anak, kita ada agenda. Agenda untuk jadi orang baik dan membaikkan orang lain. Jadi soleh dan jadi muslim. Itu best. Bila letak Allah, hidup ini jadi berharga dan bernilai. Jadi penting. Buang Allah, hidup ni rasa tak best, rasa hamba. Wallahu a'lam. Syukran jazilan kepada Saudara Syarah atas kepasan penerangan daripada beliau tadi. Mana kita melihat cinta itu begitu besar tak Irfan, dan juga kiranya kita ingin memiliki sedia untuk kaum lelaki sana pada anda juga untuk diri saya jumpa wali dia. Cinta itu mesti ada kawalan, bukan sekatan. Jadi kita kena ada garis panduan, insya-Allah. Terusnya kita berpindah pada panel yang kedua, Ustaz Hakim. Saya teringat Ustaz kata-kata bijak pandai yang mana ada mereka ada menyatakan bahawa sesuatu yang berakhir itu mengikut apa yang bermula. Maknanya mukadimah banyak menentukan natijah. Dan kalau kita nakkan percintaan yang baik, dari awal lagi kita kena pelihara. Jadi cinta itu didasarkan dengan tanggungjawab. Ahli psikologi juga banyak menyatakan bahawa apabila kita menyatakan rasa cinta kepada seorang, kita ingin bertanggungjawab ke atasnya. Jadi apabila perkara ini tidak berlaku, ini yang dinamakan rasa pudar, cinta terlarang ataupun cinta yang melanggar segala syariat Islam. Walhal di dalam rumah tangga sendiri kita inginkan sesuatu yang sampai ke syurga. Maknanya kita, bukan saja kita, kalau boleh dengan pasangan kita sendiri membawa ke syurga, insya-Allah. Jadi soalan saya Ustaz, bagaimanakah caranya kita ingin meraih cintanya atau iaitu cinta Allah? Ya? Cara untuk kita meraih cinta Allah, dan sebagai seorang muslim, apakah usaha yang perlu kita lakukan supaya kita tidak memikirkan cinta Allah kepada kita? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator kita dan juga kepada masyarakat atas kepasan yang menarik singkat tadi. Bila bertanya kepada kita bagaimana dapat cinta kepada Allah SWT, orang yang pertama yang tak layak jawab soalan ini saya. Manalah cakap kita berana. Kadang-kadang kita pun rasa jelas, kadang-kadang kita pun jauh kesasar. Tapi atas dasar tanggungjawab dipilih menjadi ahli panel, maka kita gagah dan juga jadi berkongsi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alfata baina qulubihim walakinna Allah alfa bainahum innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Ayat Allah SWT ini daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat yang ke-20, adalah satu ayat yang sangat bagus diamalkan oleh semua orang. Satu, rahsia dia bagi nak tahu lagi ayat ini ayat apa. Ayat ini adalah ayat penasih. Nak bagaimana dikasihi oleh orang-orang sekeliling kita. Orang Rasul setiap hari itu balik rumah sewa, balik asrama, rumit tarik muka dengan kita. Asyik si muka kita ni, dia tarik muka kita. Asyik si muka kita, rasa muka kita ni menyapa bagi dia.
bermasalah dengan orang-orang sekeliling kita, lecturer itu, amalkan surah Al-Fatihah dulu. Termasuklah juga mendapatkan cinta Allah SWT. Bila sebut tentang ayat Al-Quran yang berhubungan yang bukan ayat ini sahaja yang merupakan ayat cinta, tanda kita boleh mendapatkan cinta kepada Allah. Rupanya Allah telah turunkan satu set lengkap naskah cinta, warkah cinta untuk kita. Agak-agak tahu tak boleh? Yes, Al-Quran Al-Karim. Dalamnya penuh padat dengan pelbagai cerita, kisah-kisah, pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan, ganjaran-ganjaran yang merupakan sekiranya kita mengamalkan bacaan serta memahami apa yang kita baca. Allahu Akbar. Lazat sungguh rupanya ayat cinta ini. Bayangkan bila kita baca Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kita bermula setiap daripada Al-Fatihah yang kita baca tu, kita mula baca dengan sifat Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Cinta, yang Maha Sayang, yang Maha Love, yang Maha Mengasihani. Kita dah mulakan dengan sifat-sifat mahmudah yang nakkan kita ada dalam sifat itu juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita teruskan lagi surah Al-Fatihah itu, ternyata ayat itu pun ayat yang berkaitan dengan sifat Rahman dan Rahman Allah SWT. Nak cerita pada kita ayat sekalian dalam sekali semayang kita, dalam satu hari solat kita 17 kali, kita ulang surah yang sama, surah Al-Fatihah, terjumpa ayat cerita Allah SWT ini. Bila dalam itu ada ayat cinta Allah Ta'ala, kita pun kaji dan balik. Macam mana dapatkan cara-cara cinta. Hinggalah kita terdengar kawan-kawan kita nyanyi lagu Opi daripada Indonesia. Tongko hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kalau teruskan gambarnya punya lebat malam ini macam mana. Okey, dia kata dalam cerita atau hati atau buat hati ni ada di sekalian, rupa-rupanya dinukilkan oleh seorang ulama sufi, Sufyan As-Tsauri namanya. Sufyan As-Tsauri berkata kepada kita semua, antara cara mendapatkan cinta Allah SWT dan ubatkan hati terlebih dahulu. Antaranya yang pertama adalah dengan baca Quran, tapi dengan syarat dengan makna itu sekali. Tuhan ini kita baca tiap malam Jumaat umpamanya, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bila kita baca, kita pun sampai ayat al-yawma akmaltu, baca sampai ayat al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Kita baca setiap minggu, kita baca hampir setiap hari pada saat, tapi kita tak faham makna dia. Sedangkan dalam ayat itu Allah Ta'ala katakan, Yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari ini aku tutup mulut-mulut kamu, wa tukallimuna aydihim, dan bercakap tangan-tangan kamu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi kaki-kaki kamu tak ada apa yang telah kamu perbuat di muka bumi. Allahu Akbar. Hajaran ayat Quran itu sepatutnya boleh menyentak hati kita. Baca pula dalam surah Sajadah hari Jumaat, kita duduk dulu nak kejar kasih Bapa, hampir laju ni nak kena boleh. Woi Jumaat, 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 sujud sekarang. Orang Melayu Islam Malaysia itu, kalau Jumaat, orang kena pergi semayang sejadah. Bila semayang dengan imam tak baca surah Sajadah, imam ni memang teruk. Ahli neraka. Setengah-setengah orang. Dia tak faham yang itu benda wajib. Tak. Jadi sebenarnya dalam surah Sajadah itu disebut satu ayat yang sepatutnya bila kita dengar ayat itu, ya Allah, kita rasa gemetar hati kita, kita rasa takut sangat. Bila mana dalam ayat surah Sajadah itu menyebut kepada kita, kepada adik sekalian, tuan-tuan sekalian, pada hari tersebut orang-orang yang berdosa ini berdoa, Rabbana, apa dia doa dia sekalian surah Sajadah ni? Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul?
Kan? Muslimin. Ini calon rumah muda lah tu ni. Tahun lepas bila Oasis datang buat muda-muda, dia beratur panjang. Ini ada calon-calon ni. Jaga panjang. Mana jaga panjang dia? Apa doa yang dia sekadar ataupun apa ayat dia sekadar ni? Rabbana. Dia tanya moderator. Boleh tak? Kacik. Boleh. Kalau kita bawa. Apa yang doa kita? Yang kita dah baca di surah Jemaah ni. Allah SWT firman Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan, orang-orang yang berdosa ini berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana absarna, kami telah lihat penyiasat-penyiasat-Mu ya Allah. Wa sami'na, kami telah dengar tindakan dahsyat orang-orang di hari kiamat ini ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke muka bumi ini na'mal salihan, supaya kami boleh buat amal soleh. Pada hari ini baru kami yakin, dulu kamu telah perintahkan kepada kami untuk kami jangan kapal, kami nak kapal juga. Pada hari ini dah tak boleh nak kembali, tapi kami nak kembali juga ya Allah. Itu dalam Quran cerita tentang pentingnya kita untuk beramal soleh sekarang supaya tak menyesal dunia. Sebab tu Ustaz Soleh kata ubat pertama dia baca Quran dan maknanya. Downloadlah software yang dari dalam apa nama mendatang ni, telefon. Kan sekarang ni orang pakai Google Android apa semua, download segala software dia. Tak mampu beli ni, beli Al-Quran yang RM20 tu, ada terjemahan, baca. Tu cara dapat cinta Allah SWT. Bila semayang tu bawa seronok sikit bila kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Baru kita faham maknanya, baru kita tahu artinya, baru kita boleh khusyuk dalam semayang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang mana doa kita supaya kita pilih jalan yang Engkau ridai ya Allah. Dan sampai akhir itu kita kena faham. Pertamanya baca Quran dan maknanya. Yang kedua kata ulama kita dalam bagian dapatkan cinta kepada Allah SWT ini, ingat kita kena berkumpullah dengan orang yang soleh. Nak baca Ustazah Fatimah syarah sebut tadi, nak cari bila cari ini tu dia nak cari macam mana nak cari, hanya pada makrok panjang. Kalau gua rasa gua nak cari yang itu orang dulu. Ni makrok yang jadi tak sembahyang kadang-kadang jadi rambut panjang dia tak orang dia tanya tinggi macam mana. Of course lah yang ada sepakai lengan. Kan. Nak cari yang ada cakap anak nanti. Cari yang dia kalau boleh tu datang kuliah cerita VIP KFC. Nak cari yang first class. Tapi kadang-kadang dia tidak menjadi orang yang baik. Sebab tu dia dapatkan cinta Allah SWT ni, dia nak kumpul dengan orang yang soleh. Macam mana caranya? Dia tak boleh macam ni. Itulah. Kita boleh berjumpa jodoh yang sejati, insyaAllah. Anak semua sungguh bila mana ditemukan oleh Allah Ta'ala dengan jodoh yang memahami. Sebab kita punya gaya hidup kita ni, dalam sebulan hanya rumah dekat Taipei tu tuan sekalian. Tak, dalam sebulan boleh tanya pada jiran-jiran berapa kali balik, tak sampai 4 hari, tak sampai 5 hari. Musafir berbulan-bulan lama. Kadang-kadang tu confuse lah, sudah semayang belum ni, tak sejam mau tadi ni. Kita berpening kadang-kadang sebab apa? Sebab kita dah keluar dakwah. Alhamdulillah isteri mengambil. Tak pernah nak tanya abang bila nak balik rumah, tak pernah tanya. Bila balik rumah pun, bang bila nak keluar apa? Kita baru lepas dia balik, dia duduk berwasap-wasap ni kan, wasap tu, duduk SMS dia. Tapi kita tahu dia akan dibelah oleh Allah Ta'ala dan dia akan pernah ada perbuatan sendiri. Sebab orang yang terpilih di rumah, orang yang pegang memang ada berusaha. Bayangkan kalau bercinta
raja. Sebelum kahwin nak main suap-suap, tak panggil ayu-ayu, panggil papa mama. Duk main bertepik sana, kita masuk tepik sini, tukar status Facebook, married to. Bila kahwin? In a relationship, bangga dengan gambar keluar dengan boyfriend. BF, boyfriend. GF, girlfriend. Suami aku maco. Tak suami pun. Dah, tapi duk bangga tayar sini-sini. Bayangkan sebelum kahwin pun dah berani bersentuhan. Sebelum kahwin pun dah berani melakukan perhubungan yang terlarang. Kalau lepas kahwin, perasaan kita macam mana? Orang-orang yang langgar perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut wala taqrabu zina. Jangan kamu hampir zina, dia langgar juga. Allah Ta'ala akan dunia dan akan timpakan kepada satu musibah yang sangat dahsyat. Apa dia? Rasa rendah kalangan, tinggalkan isteri. Macam mana orang? Sebelum kahwin pun dah berani, dia main-main ni jiran sebelah tu, kau baca ni tak baca. Confused ni macam mana? Bila isteri cikgu hantar dia khusus, aduh, siap-siap dia khusus, dalam tempat kita dah cantik, tempat dia bos. Sebelum kahwin dia sambung dengan pegangan, tak mustahil tempat kahwin. Ini terjadi benar. Sebab tu kita tengok kajian-kajian yang dibuat oleh pekaji Jabatan Ulama Islam setiap 3 minit. Betul tak? 3 minit berlaku satu perceraian. 15 minit. Tak pernah sampai ada cerai. 15 minit cerai. Dok kita berkorban ni bapak cerai. Sebab apa? Tidak ada kepercayaan. Sebab apa tak ada kepercayaan? Macam mana tak percaya dalam Facebook lah yang semua. Dok gambar baby face. Buat mulut macam itik tu. Kenapa dia tak feel dia tu? Tak feel kan? Ambil gambar kat penjuru, tarik kocang sikit. Nampak. Tapi duk seronok kat gambar macam tu. Duk layan semua orang. Duk sharing gambar, duk tagging, duk apa, semua lagi. Ni muslimat yang adalah kursi ini. Dengar. Dan buat tindakan. Balik lagi. Private kan gambar-gambar tu. Tak payah nak buang kasihan gambar-gambar tu. Close private. Diri sendiri je tengok. Nanti dah tunjuk orang apa yang ada. Masih baru fresh dan best. Bayangkan kita depan ni ada sebuah kek coklat yang first class. Cantik, ceri merah atas tu. Dia punya coklat tu mengalir-ngalir. Krim warna putih tu keluar-keluar tubik-tubik biru. Keluar coklat. Bila tengok macam tu, kita pun seronok lah. Tapi kita baru nak pergi, baru buka pasal kek tu dah lama terbiar, tidak tertuduk. Duk tengok sekeliling, semua pun ada, lipat, kokos, koki tu. Pun ada menit 3 ekor itu. Merah, hijau, biru. Duk semua main kat itu. Tergambar tak kita nak makan kek tu yang sedap tadi tu? Tak sedap ni. Sebab apa? Sebab dia terdedah. Macam itulah kita muslimat sekalian. Macam itulah muslimat sekalian. Kalau kita biarkan diri kita terdedah dijamah oleh semua orang, mata-mata yang ada dekat dalam Facebook umpamanya, kawan-kawan kita di Malaysia umpamanya, biarkan semua nak tengok kita ada sendiri, seronok sweet kita. Adakah sesuai untuk orang soleh? Sebab Allah Ta'ala sebut at-tayyibat at-tayyibin, orang muslimah yang baik itu muslim yang baik, al-khabisat lil-khabisin, muslimah yang teruk perangai akhlaknya untuk muslim yang teruk perangainya juga. Dapat suami ini tak romantik, dapat suami ini tak solat, salah siapa? Cek balik diri kita, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan ibu mengandung. Ni lihat. Sebab tu kumpul dengan orang yang soleh. Kalau saya dapat dia buat macam mana Ustaz? Saya ni dah teruk dah Ustaz. Saya dapat dia face kat
kawan baik tak jumpa sebab dah ramai. Tapi kalau kiamat masa tu masa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat manusia dari sedang tidur, kita bangun bermunajat kepada Ya Allah, tengok kita. Dalam sebuah hadis kursi Allah Taala sebut, aku gembira dan berbangga dan aku hairan dengan hamba-Ku yang boleh bangun ketika orang sedang tidur. Allahu Akbar. Masa tu mengadulah, Ya Allah, aku ni kalau umur 23, dok ramai kena dekat aku. Tolong Ya Allah, pegang hatiku agar aku cintakan kamu sahaja. Dan kalau ada lelaki yang nak mencintai aku, Ya Allah, biarlah cintanya kepadaku melebihi cinta daripada kepadaku. Biarlah dia cinta kepadaku lebih, Ya Allah. Allah, kau dapat lelaki yang soleh, muslimin bersama. Ya Allah, aku handsome, Ya Allah. Tak apa. Masa nak dekat dengan orang lain sekali, aku, Ya Allah, ramai muslimat tak aku dengan penuh perasaannya aku berdoa, Ya Allah. Tolong Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk aku dan agama. Doa pada Allah. Bukan sekali doa minta pasangan saja, minta doa Allah berikan cinta kepada Allah SWT. Yang keempat, zikir malam, perbanyakkan berzikir. Allah 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 la ilaha illallah. Kita berzikir itu Ustaz, masukkan rezeki kita. Kita semangat berzikir kepada Allah Taala. Ini surah dan semayang dia bila zikir mesti kena ada jelas dengan apa tersebut. Yang keempat, yang kelima berpuasa. Ini penting sekali. Nak dapat cinta Allah SWT kena rajin puasa. Semalam dengan hari ini siapa berpuasa? Tanya bagi masing-masing. Sebab puasa Ustaz tak tahu. Jadi ini bulan Muharram tahu tak? 9-10 Muharram ini sunat dan puasa. Tapi itu kita terlambat tak Ustaz? Tidak ada terlambat dalam Islam. Tak. Kalau ada satu benih di tangan, esok nak kiamat satu benih tanaman yang boleh tahan esok kiamat, Rasulullah tanam juga amalan. Tak ada terlambat. Ada ruang nak puasa esok, puasa. Islam puasa. Bila puasa insya-Allah akan mengangkat hawa nafsu kita. Dan yang pentingnya, sebelum kita habiskan ruang ini, saya cukupkan kita tersentuh nak cerita satu kisah yang saya baca sebelum saya masuk ke tempat orang ini. Bila pengurusi kata cinta ke syurga ini, saya carilah mana contoh pasangan yang terbaik untuk dijadikan ikon. Saya yakin bukan saya dengan sahaja saya, sebab kami ini manusia biasa yang tak lepas dari dosa-dosa. Saya yakin bukan kalangan orang-orang yang pada zaman-zaman ini, tapi saya cari orang yang hampir Rasulullah. Bicara ikon Rasulullah dah biasa saya cari yang hampir Rasulullah. Saya jumpa sebuah kisah cinta yang dahsyat. Seorang sahabat Nabi yang masuk Islam awal namanya Ali bin Abi Thalib. Ayat sekalian, cintanya sangat dahsyat. Dia minat pada seorang puteri ini, seorang gadis ini. Tapi gadis ini maqamnya tinggi. Siapakah gadis itu, ayat sekalian? Ya, istrinya lah Fatimah. Iaitu anak Rasulullah. Cinta sangat kepada, cinta datang tapi diuruskan. Bila dah nak masuk, dia macam tak boleh lah, aku tak ada apa, aku bawa miskin. Bapak bin Talib kata bapak saudara Nabi yang miskin, aku pun tak ada harta apa. Tiba-tiba dapat berita Umar Abu Bakar sahabat Nabi datang minang anak Rasulullah. Ali kata tak apalah, mungkin dia yang terbaik. Kerana ukhuwah aku kepada Abu Bakar, kerana cinta kepada Fatimah, maka dia adalah orang yang paling sesuai untuk memberikan. Dia tak ada nak apa, dia kawal perasaan. Tiba-tiba Rasulullah kata Fatimah ni akan dijodohkan dengan orang yang lebih sesuai. Datanglah Sayyidina Umar sekali lagi, Ali makin terima. Tak dapat juga. Bila Umar ni sahabat Nabi yang sangat mulia, tiba-tiba Rasulullah cakap benda yang sama. Bukan kamu wahai Umar. Inilah Rasulullah bersuara kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu tolonglah tanya kepada Ali. Kok dia tak ingat anak aku. Maka Abu Bakar jumpa Sayyidina Ali, Sayyidina Ali rasa, dia betul. Maka dia pun menghadap Rasulullah, ya
kamu tidak ada apa-apa harta untuk berkahwin dengannya. Maka Rasulullah kata kepada Bimbang, apa harta kamu yang ada? Maka saya nak kata, apa 3 benda sahaja. Satu, aku ada pedang. Kedua, aku ada kuda. Yang ketiga, aku ada baju besi. Nak bagi tahu saya Ali ada harta yang berkaitan jihad sahaja. Rasulullah kata beginilah, kuda dengan pedang itu kamu simpan, itu penting untuk urusan jihad. Tapi baju besi itu jadikan mahal perkahwinan kamu. Cukup ikhlas. Bila diberikan baju besi itu, maka sempurnalah perkahwinan mereka. Dan tiba saat ketika mereka bersama, satu ketika isteri dia tercinta berkata kepada suami, wahai suamiku Sayyidina Ali, kamu tahu tak ada apa wahai dinda aku? Kata suamiku, kamu tahu tak, sebelum saya berkahwin dengan kamu, saya sudah jatuh cinta dengan suami lelaki ini. Saya tadi kata, wah, ya benar kamu ni? Benar kan tak? Maka saya kata, oh, jadi kamu menyesallah kahwin dengan saya? Kenapa kamu tak kahwin dengan lelaki itu? Fatimah pun jawab, wahai Ali, kamu tahu tak siapa lelaki itu yang saya cinta? Lelaki itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kamu lah wahai suamiku. Suami kata, wah, best dong. Makan kamu kan, orang-orang. Ceritanya memang cantik. Nak berkata cinta mereka ada kawal urusan percintaan itu sangat penting. Pokok ada yang minat pada mana-mana pasu bunga ke, minat bunga malah ni kawal lah dulu. Jangan duk balik baik okey, semua. Okey. Jadi sekadar itu saja. Sampai akhirnya sebelum berjumpa, ingat kita bukannya mencari cinta itu, tapi kita menjadi supaya cinta itu datang kepada kita. Aku lihat hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masa yang cukup berkesan hati kita. Semakin banyak kita hirup kemanisan sebelum berkahwin, semakin tawar apabila kita berkahwin nanti. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang berkahwin sekalian, kita tidak boleh mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri sendiri, dan kita tidak boleh mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai Allah. Baik, kita sudah selesai dalam sesi forum kita. Jadi selepas ini kita akan ada sesi soal jawab. Jadi mungkin ada yang malu ataupun shy bertanya soalan, jadi bolehlah menghantar mesej ke nombor 013 275 0959, ke nombor penaja 013 275 0959. Jangan panjang sangat soalan-soalan kan. Kita mungkin teruskan dengan sesi soal jawab. Saya silakan kepada MC untuk meneruskan dengan soal jawab. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara anda memberikan kesempatan kepada saya untuk bergerak dan berjalan. Di samping menghantar SMS, mungkin saya boleh bergerak dan berjalan untuk mencari soalan. Mungkin ada yang sudah bersedia dengan soalan untuk diajukan kepada dua orang moderator kita, dua orang independen, seorang moderator, maafkan saya. Jadi mungkin ada soalan yang sudah disediakan, boleh saya datang dan dapatkan soalan, ataupun ingin terus SMS saja. Ada soalan? Mungkin ada soalan dari pasu seperti yang dikatakan dari benda yang kedua. Ada soalan? Bagaimana, ada soalan untuk diajukan kepada ahli panel kita, ataupun ingin terus SMS? Ada soalan, silakan untuk saya bacakan atau anda sendiri baca. Ada mungkin di telefon 013 275 0959. Setiap soalan akan diberikan hadiah penghantaran percuma oleh masing-masing hantaran ke masing-masing dibahas pihak. Coba ada soalan ni? Ada soalan? Soalan satu atau ada? Ya, soalan yang pertama mungkin. Kita mengumpulkan soalan. Mungkin ada 2 atau 4 soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hari berganti sesi Khadijah, dan terdapat juga maju-maju Siti Khadijah yang cuburkan Khadijah. Di sisi ingin tahu, apakah sifat-sifat berkati Siti Khadijah yang menyebabkan Nabi Muhammad terlalu mencintainya? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudari yang bertanya. Kita boleh tutup soalan itu. Soalan kedua, ada siapa yang sendiri? Tulis atas kertas atau saya bacakan atau terus SMS kepada saudara moderator kita. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon pencerahan sekiranya terdapat muslimat yang memberitahu kepada orang tengah bahawa dia akan tetap menunggu, apa perlu dilakukan? Saya ulang, mohon pencerahan sekiranya terdapat muslimat yang memberitahu kepada orang tengah bahawa dia akan tetap menunggu, apa perlu dilakukan? Soalan kedua. Saudara mereka? Oh, soalan seterusnya. Mesti kita tak jelas tak soalan. Tak jelas. Soalan kedua. Kalau yang malu mungkin boleh buat nota kot. Mungkin boleh SMS. SMS ada dia orang tadi training. Ada training kat bawah. Oh ada. Itu soalan lagi? Tak ada. Okey, mungkin soalan. Ini soalan direct. Saya rasa cukup waktu macam ramai banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini saya berikan kepada Ustazah Fatimah. Dalam novel yang Ustazah tulis dalam Cinta Ikhlas, ada menyatakan muslim yang berjauhan dengan tunang dia semasa tunang dia satu belajar langsung berjauhan. So dalam tempoh tunangan itu ada rasa rindu lah antara berdua. So boleh tak Ustazah kongsikan yang lebih lanjut bagaimana sebenarnya kita mengelakkan rasa rindu berlebihan sampai kita lupa dengan cinta kita kepada Allah SWT. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi kita ada 2 soalan direct dan 3 soalan. 3 soalan direct. Jadi saya bacakan yang dihantar di iPad saya ni dulu. Assalamualaikum. Soalan yang pertama bunyi macam ni. Macam mana nak teknolorakan semilik yang baru putus couple, putus cinta dan terjebak dengan ramai kenalan lelaki? Terima kasih. Dia lepas dia putus couple ni, dia putus cinta ni, dia terjebak dengan ramai kenalan lelaki. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, saya nak bertanya pendapat Ustazah, bagaimana seandainya ada seorang yang masuk merisik saya dan saya menolaknya sedangkan keluarga berkenan, tetapi broken. Mungkin maknanya dia kata dia dalam dilema lah. Dia rasa biru tapi keluarga dia nak calon tu. Kemudian soalan seterusnya, macam mana nak pupuk budaya cinta, no maksiat dalam family kita? Maknanya ada cinta tapi tak ada maksiat. Kemudian soalan hantar ni kepada Ustazah Fatimah. Kawan saya seorang yang alim perwatakannya, tetapi dia selalu keluar dating dengan boyfriend dia. Macam mana cara terbaik nak nasihatkan dia tanpa buat dia terasa hati atau bermasam muka dengan saya? Seterusnya, mohon pencerahan sekiranya mohon pencerahan sekiranya terdapat muslimat yang memberitahu kepada orang tengah bahawa dia akan tetap menunggu, apa perlu dilakukan? Maknanya dia suka pada orang tapi dia tak mahu lagi menjelaskan. Dia kata tetap dia sedia menunggu. Seterusnya, macam mana kalau seorang muslim itu kurang percaya pada Baitul Muslim? Peringkat perkenalan mereka sudah dipersetujui ibu bapa masing-masing, cuma belum masa untuk mereka berkahwin kerana masih belajar. Bagaimanakah cara-cara untuk mereka memelihara hubungan tersebut?
Jadi saya rasa kita gunakan soalan yang ada ni dulu sebab terlalu banyak kan. Saya minta maaf sangat kepada yang bertanya. Mungkin pasti kita akan buka di FB ataupun di blog Ustazah ataupun di blog Ustaz diserahkan dulu kepada Ustazah untuk menjawab soalan ini. Kemudian kepada Ustaz di dalam 10 minit soalan, insyaAllah. Sebab soalan terlalu banyak, saya jawab mana yang saya sempat tadi. Ya? Soalan pertama tadi saya menarik cinta Rasulullah dan cinta Khadijah. Apa keistimewaan Khadijah yang boleh kita syukuri? Menyebabkan cinta Rasulullah bertaut begitu erat dengan cinta Khadijah. Sampaikan suatu hari, kakak Khadijah ada menziarahi rumah Rasulullah. Rasulullah dengar macam suara Khadijah. Sebab Khadijah, Aisyah yang ada bersama Nabi ketika itu rasa cemburu. Aisyah kata, itu Halah. Ya Allah, Halah. Rupanya Halah itu kakak Khadijah. Aisyah pun kata, asyik-asyik Khadijah. Apalah nak daripada perempuan tua itu? Bukankah Allah dah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik? Itu dia. Kata Rasulullah, Khadijah itu aku amat mencintainya. Cinta Nabi yang paling utama. Dia menyayangiku ketika orang benci kepadaku. Dia mampu bagi aku keturunan ketika isteri-isteriku yang lain tak mampu bagi aku keturunan. Ada yang tak melihat. Mari kita tengok apa yang Khadijah persiapkan diri dia sebelum dia menikah. Ketika dia berada dalam masa adik-adik semuanya. Khadijah sebelum menerima hidayah Islam sudah pun terkenal sebagai al-Tahirah.